Jadi bila baca surah Al-Waqiah contohnya, dengan harap kita tidak ditimpa kepapaan, dibenarkan dalam Islam. Tapi mesti niat yang paling utama, baca mengharap pahala daripada Allah. Kemudian niat supaya kita tidak jatuh miskin. Dan siapa yang membaca surah Al-Waqiah, insya-Allah tidak akan apa-apa. Pasti tidak akan apa-apa. Kenapa? Surah Al-Waqiah adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat, syurga, neraka, golongan kiri, golongan kanan. Betul atau tidak? Cerita tentang mahsyar. Siapa yang baca surah Al-Waqiah dengan terjemahan, kalaupun hidup dia susah, dia tak rasa susah. Kalaupun hidup dia tidak cukup, dia rasa cukup. Kerana surah Al-Waqiah itu memberi gambaran, tidak ada yang lebih baik melainkan indahnya syurga Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian.